BYD Seal 6 ni dilancarkan di Malaysia pada bulan September 2025 sekaligus menjadikan Malaysia negara pertama untuk terima model Seal 6 ni. Ataupun dekat China, nama dia BYD Chin L. Dan kalau anda sedang mencari sedan elektrik yang ada di pasaran Malaysia, BYD Seal 6 ni adalah pilihan yang paling murah. Model Seal 6 ataupun Chin L ni adalah sebahagian daripada Dynasty Series, bukan Ocean Series macam BYD Seal yang lebih sporty dengan lebih 300 horsepower tu. Jadi apa sebenarnya Dynasty Series ni? Nama-nama model untuk Dynasty Series ni pun diambil sempena nama dinasti dalam sejarah China. Antaranya macam Dinasti Han, Dinasti Song dan Dinasti Tang. Dan model-model yang duduk dalam kategori Dynasty Series ni, rupa dia nampak lebih elegan dan premium, berbeza dengan Ocean Series yang nampak lebih sporty dan muda. Di Malaysia, BYD Seal 6 ni ditawarkan dalam dua varian, RM100,000 untuk varian Dynamic dan RM116,800 untuk varian Premium. Dalam julat harga ni, mungkin dulu kita boleh bandingkan dengan model GAC Aion ES, sedan elektrik segmen C yang harganya tidak lebih daripada RM110,000. Tapi tu dululah, sekarang GAC Aion ES pun sudah tak ada dalam website GAC Malaysia. Kalau dibandingkan dengan sedan segmen C dengan enjin pembakaran dalaman di pasaran Malaysia, Proton S70 variant flagship lebih murah daripada BYD Seal 6. Mazda 3 variant High Plus dengan enjin 1.5 liter hanya sedikit mahal, dan pilihan popular seperti Honda Civic dan juga Toyota Corolla Altis, kedua-duanya lebih mahal daripada BYD Seal 6. Okey, jom kita cerita tentang reka bentuk BYD Seal 6 ni. Saya rasa kalau letak bersebelahan dengan BYD Seal yang biasa, 9 daripada 10 orang akan pilih BYD Seal yang biasa. Yang ini dia nampak kurang menonjol sikit. Yang ini dia nampak uncle sikit. Tapi bila kita tengok lama-lama dengan body tebal dia, dengan rear overhang yang pendek, boleh fahamlah apa yang BYD cuba sampaikan sebenarnya dengan reka bentuk dia ni. Nampak macam Porsche Panamera first generation pun ada. Nampak je lah, tak adalah sama. Dekat bahagian hadapan ni ada lampu LED jenis projector dengan dia punya DRL. Tapi untuk varian premium, dia punya DRL ni jenis memanjang dari hujung ke hujung. Kalau untuk varian dynamic, dia berhenti sampai sini sahaja. Dia bukan jenis yang memanjang lah. Rim untuk varian premium ni pula dia menggunakan rim bersaiz 18 inci. Kalau varian dynamic tu dia menggunakan rim bersaiz 17 inci. Dari segi tayar pula, untuk varian premium ni dia menggunakan tayar Westlake SU318A Highway Terrain. Okey, saiz tayar dia 225/50/18. Dari belah tepi pula kita boleh nampak dia punya door handle ni jenis yang biasa sahaja ataupun tradisional sahaja, jenis flush, dan dia ada keyless entry di dua-dua belah pintu hadapan. Dekat bahagian belakang ni pun semua LED dan lampu dia jenis memanjang ataupun full width, dan lampu signal dia jenis sequential. Suluhan lampu dia pada saya okey, cukup bagus. Cuma pada saya ni bukanlah lampu projektor yang paling terang. Mungkin sebab light temperature dia lebih cool sedikit. Maksudnya dia lebih kepada kebiru-biruan berbanding lampu projektor yang ada pada Toyota Vios contohnya, yang lebih warm. Sistem auto high beam pada BYD Seal 6 ni pada saya dia kurang memuaskan sedikit, sebab bila dah tak ada incoming traffic, dia lambat sedikit untuk respon untuk high beam semula. Tapi bila ada incoming traffic, kebiasaannya dia cepat untuk respon dan tutup high beam. Okey, masuk je ke bahagian dalaman ni, terus kita boleh nampak yang ini dia lebih eksekutif sedikit berbanding BYD Seal yang biasa. Okey, tapi yang bagusnya dia nampak kurang busy sedikit lah berbanding BYD yang lain. Contohnya macam door handle yang macam sirip dolphin, lepas tu door cuts yang macam gitar apa semua tu kan. Yang ni dia nampak lebih simple sedikit. Dan dia punya steering wheel, dia punya button, semua ni banyak yang berkongsi dengan BYD Atto 2. Okey, sebab BYD Atto 2 tu pun dalam golongan Dynasty Series juga. Okey, dekat China nama dia BYD Yuan. Okey, ada Yuan Dynasty kan. Dari segi build quality dan juga penggunaan material pula, atas ni soft touch. Lepas tu dia punya center console ni, sebabkan bahagian ni yang biasanya kena pada lutut kita kan, dia ada soft touch juga. Pada bahagian pintu ni pun ada soft touch juga. Lepas tu yang ni dia macam ada textured sikit.
soft touch. Dekat sini baru kita rasa dia punya hard plastik. Dia punya corong aircon, dia punya center console, semua ni memang rasa solid sahajalah. Bila kita lalu jalan yang tak rata ke apa, dekat dalam ni memang tak ada bunyi bergegar ke apa. Okey, jom kita tengok apa yang membezakan variant premium dan juga dynamic. Okey, untuk variant premium dia ada ambient light pada dia punya dashboard dan juga pintu. Selain tu dia punya kerusi pemandu dan juga penumpang ada power adjustment. Okey, kalau untuk variant premium dia cuma ada power adjustment untuk kerusi pemandu sahaja. Selain tu dia punya wireless charger dan juga sunroof ni cuma ada pada variant premium. Variant dynamic tak ada. Speaker untuk variant premium ni ada 8, manakala untuk variant dynamic cuma ada 6. Dan yang paling best untuk variant premium ni, dia ada ventilation function untuk kedua-dua kerusi hadapan. Variant dynamic tak ada. Baik, seterusnya jom kita cerita tentang dia punya ergonomik. Pertama sekali dia punya steering ni ada tilt and telescopic steering adjustment. Okey, lepas tu dia punya seat ni sebenarnya selesa. Seat dia memang cukup selesa. Tapi seat dia bukan jenis yang sportif sangat lah. Maksudnya bila kita duduk tu kita tak rasa macam seat ni memeluk tubuh kita lah. Okey, sekarang jom kita tengok dia punya ruang simpanan pula. Dekat center console ni ada 2 cup holder. Ni saya letak botol ni berkapasiti 500ml. Memang boleh muat lah. Okey, dalam armrest ni pun dia punya ruang boleh tahan besar juga. Dan center console dia sebenarnya jenis floating tau. Bawah ni kita boleh letak barang lagi. Lepas tu bawah ni dia ada 12V socket dan juga satu USB-A dan juga satu USB-C. Pada bahagian pintu dia ni pun ada ruang simpanan juga. Kalau nak letak botol 500ml, muat-muat sahajalah. Lepas tu bawah ni dia punya ruang ni agak sempit juga sebenarnya. Dan pada bahagian atas ni pun ada juga ruang simpanan, tapi ruang ni sempit sahaja. Tapi kalau kita nak letak phone ataupun kad, muat lah. Benda lain tak muat. Okey, jom kita belik-belik dia punya screen infotainment ni. Yang pertama sekali dia datang dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Okey, tengah ni untuk kita buka dia punya split screen. So kita boleh pilih lah sama ada Spotify ataupun karaoke apps ni kan. Okey, lepas tu kereta ni datang dengan dual zone climate control. Jadi dekat sebelah sini untuk penumpang punya temperature. Dekat sini kita boleh pilih setting untuk lampu kita sama ada nak off ataupun auto ataupun position lamp. Yang ni untuk low beam lah. Okey, tapi kita memang set pada auto sahaja. Yang ni untuk front defogger. Sorry. Okey, itu button untuk front defogger. Ni untuk senarai penuh lah kita punya aircon control. Macam saya cakap tadi, dia datang dengan dual zone climate control. Jadi untuk sebelah kanan ni untuk kita kontrol suhu bahagian driver dan sebelah kiri ni kontrol suhu bahagian passenger. Kalau kita tekan sini pula, kita boleh on dia punya seat ventilation. Dan last sekali kita punya setting. Okey, yang ni dia bawa terus ke setting punya application. Dekat sini kita boleh tukar kita punya color untuk ambient light. Okey, kita punya locking system macam ni kita nak kan. Lepas tu sound and display, sini kita boleh customize dia punya equalizer, dia punya notification sound ni sama ada kita nak kuat ataupun slow. Ni untuk display brightness. Okey, dan energy dekat sini kita boleh pilih sama ada kita nak kita punya region braking ni standard ataupun high. Okey, tak ada apa sangat pun dekat sini. Dekat sini dia ada tulis kita punya consumption curve. Okey, dekat vehicle ni sama je. Ni kita punya seat ventilation tadi. Driving control ni kita boleh pilih sama ada kita nak comfort ataupun sport untuk steering dia. Brake assist mode pun kita boleh pilih sama ada nak sport ataupun comfort. Ni untuk kita punya ESC, EPB, auto hold. Okey, yang ini kita punya service reminder. Dan untuk sistem ADAS pun ada beberapa ciri yang kita boleh off ataupun nak on lah. Macam dia punya adaptive cruise by speed accelerator ni semua kan. Okey, AEB pun kita boleh off tapi janganlah off. Okey, sistem dekat sini untuk kita connect dia punya Wi-Fi, Bluetooth dan sebagainya. Okey, ni semua ni tak ada apa pun, just bagi tahu kita punya software version semua itulah. Okey, pada digital instrument cluster dia ni pula ada beberapa benda yang
jarang ada pada kereta-kereta lain. Contohnya macam kita boleh adjust dia punya suhu dan juga fan speed. Okey. Selain tu info-info yang macam biasa sajalah. Okey. Ni vehicle status, lepas tu yang ini ada timer untuk 0 ke 100. Walaupun ni bukan kereta sport tapi dia adalah benda ni. Okey, selain tu kita punya energy consumption dan kita boleh pilih dia punya display. Okey, ada dua display. Satu macam ni, satu lagi macam ni. Dia nampak tradisional sikit lah. Okey, pada bahagian belakang ni pula saya rasa dia cukup luas sahaja. Untuk konteks, saya berketinggian 185 cm. Ruang kaki saya ada sikit sahajalah. Okey, kerusi pemandu ni saya dah adjust pada posisi pemanduan saya. Ruang kepala okey sahaja. Dan lantai dia sebenarnya cukup tinggi lah. Tapi lantai dia flat. Okey, jadi kalau nak duduk 3 orang cukup selesa. Okey, ni sekarang saya duduk yang paling relax lah. Okey, dia punya headrest ni kita boleh adjust. Lepas tu dia ada armrest pada bahagian belakang ni dengan 2 cup holder. Dekat belakang ni pun ada 2 corong aircon, satu USB-A dan juga satu USB-C. Ruang simpanan pada bahagian pintu belakang ni pun lebih kurang sahaja macam pintu hadapan. Muat-muat untuk botol 500ml dan juga ada door pocket yang sangat kecil pada bahagian atas ni. Nak letak phone, nak letak kad, boleh, tak ada masalah. Lepas tu pada kedua-dua belah kerusi penumpang belakang ni ada ISOFIX point. Overall dia selesa sebenarnya, cuma lantai dia ni sahajalah tinggi sangat sampai saya punya thigh support nampak macam tak ada langsung. Tapi ni untuk saya yang berketinggian 185 cm. Saya rasa kalau untuk budak-budak ke ataupun anda rendah sikit, should be no problem. Capacity boot untuk BYD Seal 6 ni adalah 460 liter. Saya dah cuba letak satu luggage saiz besar dan satu luggage saiz sederhana. Ruang yang tinggal taklah banyak mana. Dan kalau kita cuba letak luggage ni secara menegak, memang tak boleh lah. Pada bahagian depan ni ada frunk berkapasiti 65 liter. Agak besar. Nampak macam muat kan letak luggage saiz sederhana ni. Tapi bila kita tutup frunk ni, dia tak boleh tutup rapat. Jadi dia punya frunk ni memang untuk kita letak barang kecil-kecil sahaja. Contohnya macam handbag ke ataupun kasut ke. Yang itu tak ada masalah. Okey, dari segi train kuasa dia pula ada perbezaan daripada segi performance figure dia lah. Okey, untuk variant dynamic tu dia menghasilkan 130 PS dengan 220 Nm torque. Yang variant premium ni yang saya sedang pandu ni dia menghasilkan 218 PS dengan 330 Nm torque. Kapasiti bateri untuk kedua-dua variant ni sama sahaja 56.6 kWh. Okey, jadi power dia macam mana untuk variant premium yang saya sedang pandu ni kan, 218 PS, 330 Nm torque. Okey, disebabkan ni kereta elektrik kan, jadi kalau nak take off tu memang tak ada masalah lah. Kita tekan je memang instant je kan. Dan dengan cara pemanduan saya yang kaki berat sikit ni kan, saya rasa power dia cukup. Walaupun ni bukanlah EV yang paling laju saya pernah drive, tapi yang bagusnya bila power figure dia tak terlalu tinggi sangat pada kereta elektrik ni kan. Dan kalau kita tak biasa, kita drive pula kereta EV yang dia punya power tu memang tinggi gila, boleh jadi benda yang tak diingini lah. Okay, pada saya 218 PS ni untuk first timer ke okey sahaja. Okay, dia tak terlalu tinggi dan dia taklah underpowered sebenarnya. Dia ada 4 drive mode, Eco, Normal, Sport dan juga Snowfield. Cuma Snowfield ni dekat Malaysia kita memang tak gunalah. Okay, Eco ni dia rasa berat sedikit, ialah sebab nak save energy. Normal macam normal saja, dan juga power ni untuk throttle response yang lebih sharp lah. Maksudnya kita tekan sikit, dia memang lebih laju untuk pergi. Dari segi ride and handling dia pula, ride quality dia saya rasa cukup bagus. Dia punya sistem suspension ni pada jalan yang tak berapa nak rata sangat kan, dia boleh serap benda-benda yang tak rata dekat atas jalan raya Malaysia ni dengan cukup bagus. Okey, dia tak terlalu keras, dia tak terlalu lembut pada saya. Dari segi pengendalian ataupun dia punya handling,
Kalau anda jenis yang push kereta, pada saya dia kurang sesuai sikit. Tapi kalau anda jenis yang drive chill-chill je kan, tak pernah lebih speed limit pun, yang tu boleh jadi sesuai. Sebab apa saya kata kalau anda jenis yang push dia kurang sesuai sikit kan? Pada jalan yang berliku-liku, contohnya dekat corner-corner kan, dia punya handling tu rasa macam agak kelam kabut sikit. Maksudnya dia punya body roll tu quite noticeable juga. Anda boleh dengar lah dia punya NVH. Okay, NVH kita borak nanti. Tapi kalau anda jenis chill-chill je kan, macam sekarang ni saya tengah drive chill-chill je 70km dekat atas highway ni, dia rasa cukup selesa sebenarnya, cukup stable. Dan pada kelajuan highway pun, contohnya dalam 100 ke 110km sejam, dia rasa confident, dia rasa selesa. Okey, berkenaan dengan dia punya NVH, pada saya dia punya NVH pada kelajuan yang rendah, contohnya macam sekarang ni saya tengah drive 74-75km sejam, pada saya dia cukup selesa, tak adalah bingit sangat ke apa sampai kita jadi tak berapa nak selesa. Dan pada kelajuan yang tinggi, start daripada 110 ke atas tu, atas highway kita dah start dengar macam-macam bunyi lah. Tapi mainly bunyi angin, dan bunyi angin tu datang daripada dia punya belah side mirror ni. Okay, kita try dia punya NVH. Sekarang ni saya 83km sejam, mic ada dekat sini, so saya akan memecut sikit. 85km sejam kita start. Okay, okey, sekarang pada 140km sejam lah. Nampak dah boleh dengar kan bunyi angin tu agak kuat sikit. Okey, slow balik. Right, kita slow balik. Sekarang ni okey, 90km sejam. 90km sejam, NVH dia baik. Okey, nampak kereta ni dia lebih kepada untuk siapa-siapa yang nak drive chill-chill lah. Okey, kalau nak push tu, dia punya body roll, dia punya bising tu agak kurang selesa sedikit lah. Dari segi sistem keselamatan pula, dia ada features macam autonomous emergency braking, adaptive cruise control. Cuma yang dia tak ada adalah blind spot monitor. Okey, jadi bila dia tak ada blind spot monitor, automatically dia tak ada rear cross traffic alert. Okey, sebab dua safety features ni adalah sistem yang integrated sekali dengan satu modul lah. Okey, kalau variant yang lebih rendah, variant dynamic tu, tak ada blind spot monitor tu, saya boleh faham lah. Okey, sepatutnya variant premium ni dia datang sekali lah dengan blind spot monitor tu. Sebab kalau kita tengok kereta-kereta baru sekarang ni kan, paling common dia punya safety features tu mesti ada autonomous emergency braking dan juga blind spot monitor. Okay, tapi untuk compensate benda tu, kereta ni dia ada ICC tau, ataupun intelligent cruise control. Okay, yang mana dia menggabungkan lane keeping assist dan juga adaptive cruise control. Jadi kalau kita on ICC ni, dia akan control kita punya steering, pedal accelerator dengan brake lah. Dia dah lebih kurang macam autopilot lah. Kalau ACC yang biasa, kita still kena fully control dia punya steering kan. ICC ni sama macam apa yang ada pada kereta Proton lah, macam Proton S70, Proton X50, Proton X70 kan, yang mana dia menggabungkan lane keeping assist dan juga adaptive cruise control. Cuma saya pernah bawa Proton X50 tu, dia punya ICC kalau macam dia dah start detect lane tu dah tak berapa betul, ataupun kita leka sekejap je, dia dah terus off lah sistem ICC tu. Tapi untuk BYD ni dia bukan macam tu. Selagi mana kita tak off dia punya ICC, selagi itulah dia akan track lane dan juga dia akan control kita punya accelerator dan juga brake. Dari segi range pula, masa saya ambil kereta ni, SOC bateri adalah pada 97% dan saya charge semula pada SOC bateri 18% dengan range berbaki 71km. Daripada 97 ke 18% ni, saya dah pandu sejauh 231km
dengan gaya pemanduan yang biasa-biasa sahaja, tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Jadi kalau kita gabungkan jarak perjalanan saya iaitu 231 km dengan baki range yang ada, jarak perjalanan BYD Seal 6 ni daripada SOC bateri 97% adalah sekitar 302 km. Maaf saya tak dapat drive sampai SOC bateri yang betul-betul nak habis macam bawah 10% macam tu untuk dapatkan figure yang lebih realistik, sebab sepanjang 5 hari saya dapat kereta ni, hampir setiap hari saya perlu bergerak jauh. Jadi untuk pastikan perjalanan saya tu lancar, saya perlu charge siap-siap sebelum sampai ke tempat yang saya perlu pergi. Charging curve dia pula, BYD Seal 6 ni boleh menerima sehingga 100 kW DC fast charger. Tapi anda boleh lihat selepas 30 ke 40% SOC, charging curve dia dah mula menurun. Saya charge ni menggunakan DC fast charger yang menyokong sehingga 200 kW, dan pada masa saya charge tu memang tak ada kereta lain yang menggunakan charger di bay yang lain. Baik, itu sahaja yang saya boleh kongsikan dengan anda tentang BYD Seal 6. Semoga info yang saya bagi ni bermanfaat untuk anda membuat pilihan membeli kereta. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada panduan untuk membeli kereta. Okey, jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam video-video yang akan datang.